Ada orang tanya kat aku, adakah bantuan STR ni akan kekal sampai bila-bila? What's up guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada korang semua yang sudah betul saja sembang. Aku rasa korang tahu kot jawapan ini. Okay, tapi bagi korang yang tak tahu jawapan ini, sebenarnya kalau korang nak tahu, benda ini bergantung kepada sesebuah kerajaan itu sendiri. Siapa yang memerintah, siapa yang orang kata conquer sebagai kerajaan, di situlah mereka ini akan create satu branding, nama baru, okey, bagi sesebuah bantuan. Contohnya macam permulaan untuk pengetahuan korang, permulaan bentuk bantuan sebegini daripada Najib dulu, okey, nama asalnya BRIM. So sebab itu kalau korang perasan, ada ruangan-ruangan komen, ada orang kata, bang, ada tak tahulah siapa encik ke tuan ke saja sembang ke, dia beritahu bantuan BRIM bila nak masuk, dia beritahu sebab dia dah terbiasa dengan bantuan-bantuan yang asalnya, dan mereka ini adalah golongan-golongan orang yang otak-otai lah, penerima-penerima bantuan sejak Najib dulu. Dan sebab itulah aku beritahu, ini bergantung kepada siapakah pemerintahnya. Kalau dia kekal waktu nak pilihan raya nanti, tetap STR itu akan ada. Tak tahulah dia akan tambah baikkan ke ataupun berkurang ke. Okay, kalau mengikutkan keadaan sekarang bagi STR, of course, buat pertama kali hanya bantuan STR sahaja. Okay, golongan-golongan bujang kurang. Dan golongan bujang tak ada langsung, okay, untuk bantuan STR, bantuan wang tunai. Okay, tetapi golongan-golongan lain juga turut mendapat kesan. Ya, maksudnya ada pengurangan di situ dan digantikan, dan kalau kita lihat digantikan dengan bantuan SARA. Maksudnya ada perkara yang barulah, okay, untuk memastikan korang ini golongan-golongan yang betul-betul memerlukan bantuan untuk perbelanjaan dapur, dan mereka ini convertkan bantuan ini terus kepada bantuan yang mana korang tak bolehlah nak spin dah. Okey, nak mengatakan alasan tak cukup makanan dan sebagainya. Sebab apa? Okey, bantuan SARA inilah yang mana memang directly untuk permasalahan-permasalahan sebegini. Maksudnya memang untuk pastikan korang ini sentiasa kekal ada makanan di atas meja. So sebab itulah, bagi korang yang bertanyakan soalan-soalan yang ni, sekiranya korang nak bantuan ini ditambah baik, fikir-fikirkanlah mana yang korang rasa boleh membantu korang untuk masa depan. So sebab itu sekarang ni kalau kita lihat pilihan raya masih lagi tak nampak dari segi orang kata tarikh itu. Tetapi hint-hint itu ada sebab kesibukan pihak-pihak orang kata politik sekarang ini. Mereka sedang orang kata nak kumpulkan kuasa, kumpulkan duit, kumpulkan dana untuk support, okay, perbelanjaan pilihan raya nanti. So sebab itulah dengan bantuan-bantuan ini tak ada benda yang menarik untuk nak di-share. Balik-balik STR, balik-balik subsidi, balik-balik bantuan madani itu, perubatan, balik-balik benda tu. Dia tak ada benda yang luar jangka yang boleh menampakkan wow, benda macam tu tak ada. Okay, so sebab itulah, okay, sekarang ini kalau korang tanya aku kenapa, bila, tak payah. Sekarang ni semua orang politik tengah fokus kepada kuasa mereka akan datang ni. So sebab walaupun memang dia tak ada bagi tahu, okay, pilihan raya tu bila, tetapi of course di sebalik cerita itu mereka sedang berpeluh-peluh memikirkan pasal pilihan raya akan datang ni. Bukan akan datang, bakal menyusul. Apa kata korang dalam hal ni? Komen saja di ruangan komen di bawah. Aku Faizuan. Assalamualaikum.